Sol ke Acik? Sol ke ni Acik? Betul ke ni Sol? Betul ke Acik Sol? Ya, Sol. Alamak, Acik dah Soliani dah. Ni mesti nak reping-reping. Acik dah bawa lori je. Oh, Acik bawa lori Acik. Dari mana Acik? Ni apa semakin kecil pula ni? Tadi dah kecil dah, dia lagi kecil. Ada stage-stage juga. Ada stage-stage-nya Acik. Banyak lari. Acik takut. Acik tak kejut sebab ada makin kecil lagi. Sama makin kecil. Aku makin kecil ke? Acik ingat aku yang paling kecil kat sini. Ada lagi kecil, Acik terkejut. Tapi kalau lelong ni memang terus angkat lah. Oh, Abali. Mana Abali? Semangat Abali. Yang ini. Sol. Kita pilih yang ini. Sol. Sol, Alhamdulillah. Bawa balik Kelantan, geng. Wow, orang Kelantan tu. Kelantan. Orang Kelantan. Kelantan. Budu. Budu. Oh. So hari ni macam biasa hari Jumaat geng. Kalau korang tahu Acik ni kepada Acik yang senang ada transport boleh saya pick up terus. Ni Acik ni best sekali. Acik dah bawa lori tu. Cantik oh. Wih, ni baru pasang tu. Cantik oh. Ih. Baru pasang ni geng. Ni baru pasang tengok tu. Nampak dengan sawit tengah pasang debet. So Acik-acik dekat depan enjin ni banyak debet yang dah sold. So kilang P6 ni antara finishing yang Angel kata kalau Acik pandang tu memang kenan. Walaupun baru level grade A tapi korang tengok hasil tangan dia. Ui, berkilat-kilat macam cermin. Ini tengok. Ada ke yang minat corak-corak bunga macam ni? So, ni untuk saiz king. Ni Kalau Ini ya. betul. Wush. Oh. Proses pasang. Oi, ada yang dah sold ke tu? Yang sana tu dah sold. Oh, Acik ambil 69 tu. Kenapa dia pasang Dah baru 9. ni je? Ya Allah. Siapa sold tu? Yang 6,999 tu? Saya punya semua. Semalam eh? Acik ambil combo 4 barang. Oh, Acik semalam. Oh, kan dia cakap kan 1,000 lebih ada, 2,000 lebih pun ada. Tapi ini bila fighter jati yang turun dekat Hafiza Enterprise kat gudang, korang boleh tengok debit 6,000 lebih. Ya ke? Korang tengok. Sol, orang mana ni? Tengok sikit. Oh, orang Cemur Perak. Orang jauh kalau korang tengok Tengok spek dia. Lain daripada lain tu. Ini production Kelambo Sijan. Kalau korang rasa sepan pun ada beza sebab biasa je terangkan. Sebab ini handmade. Bila handmade, dia pembuatan tangan. Dan setiap proses dan hasil tangan tak sama. Sebab tu kat sini, korang nak estimate bajet berapa, bagi tahu je. Kita ada banyak. Contoh sepak kayu pun ada. Kat mana? Gudang Bosijan. Gudang Bosijan.